Dia baru sampai ni. Bulu ni. Ini ada apa ni? Ini dibuat sendiri sama tadi kan. Ada ni sama-sama lah. Gotong royong ni kan. Semua tinggal ini kumpul yang satu. Betul. Boleh nak sekarang tu ni. Sekarang. Terus. Ya, ini Sini. lagi. Sini manja. Jadi manja. Jadi kena jaga dia kena penyakit dia habis. Dia kena Tapi terus jaga dia tumbuh kalau kita jaga cantik. Banyak banyak buah betul. Satu pokok ni boleh dapat 5 kilo 6 kilo. Betul. Satu pokok ni. Betul. Kaedah penanaman terung. Yang pertama, menggunakan batas. Batas tanah yang ditinggikan membantu saliran, serasi, dan pengurusan tanaman. Yang kedua, secara vertigasi. Membekalkan baja dan air secara terus melalui sistem titisan, meningkatkan kecekapan dan mengurangkan risiko penyakit. Yang ketiga, hidroponik. Penanaman tanpa tanah menggunakan larutan nutrien, sesuai untuk kawasan bandar atau tempat terhad. Yang terakhir, menggunakan pasu atau polybag. Sesuai untuk kawasan kecil atau bandar, menggunakan campuran tanah yang sesuai. Penjagaan terung yang berkualiti. Yang pertama, penyiraman. Siram secara berkala. Yang kedua, pembajaan. Gunakan baja organik secara berkala. Yang ketiga, pengurusan perosak dan penyakit. Periksa tanaman secara berkala. Yang keempat, pemangkasan. Buang tunas air, daun tua, dan dahan tidak produktif. Yang kelima, sokongan tanaman. Gunakan pancang atau trellis. Yang keenam, penyiangan. Buang rumpai secara manual. Yang terakhir, penuaian. Tuai ketika buah cukup matang. Berikut merupakan keluasan bertanam dan pengeluaran terung di Malaysia dari tahun 2020 hingga 2022. Ikan tilapia. Tilapia merupakan ikan air tawar yang mudah diternak, tahan lasa, dan cepat membesar. Ia popular di Malaysia kerana permintaan tinggi, masa tuaian singkat, serta sesuai untuk pelbagai sistem ternakan. Sumber air yang sesuai bagi ikan tilapia. Air tasik. Digunakan jika bersih dan tidak mengandungi bahan kimia berbahaya. Air sungai. Sesuai jika tidak tercemar dan diuji kualitinya. Air hujan. Perlu ditapis dan disimpan rapi sebelum digunakan. Air pipe, pump. Perlu dinyah klorin sebelum digunakan dalam kolam ternakan. Berikut merupakan statistik pendaratan ikan tilapia mengikut perairan dan spesies pada tahun 2023. Secara kesimpulannya, kepentingan gabungan terung dan tilapia dalam industri Malaysia ialah sokongan kepada sistem pertanian pintar, integrasi aquaponik, pengukuhan rantaian bekalan agromakanan, potensi produk hiliran, pemangkin ekonomi komuniti luar bandar, sokongan terhadap agenda pembangunan mampan (SDG).